Kadang-kadang kita rasa kewangan kita okey, tapi sebenarnya dah masuk paras bahaya tanpa kita sedar. Ada dua tanda mudah nak cek kewangan kita sihat atau tidak. Jom saya cerita. Tanda pertama, cash flow bulanan negatif. Maksudnya apa? Contoh gaji anda RM3,000 tapi belanja setiap bulan RM3,200. Setiap bulan anda berhutang RM200. Bayangkan kalau berlarutan setahun, dah RM2,400 hutang terkumpul. Tanda kedua, tiada simpanan langsung. Ini orang panggil cash flow neutral. Gaji RM3,000, belanja pun RM3,000. Memang nampak tak berhutang, tapi tak ada langsung lebihan untuk simpanan. Bahaya juga, sebab kalau emergency berlaku, anda akan mula berhutang. So macam mana nak elak dua masalah ni? Caranya, pastikan cash flow positif. Kalau gaji RM3,000, cuba hidup cukup dengan RM2,700. Baki RM300 tu asingkan terus sebagai simpanan. Kalau anda jenis susah nak simpan duit, tukar cara simpannya, itu simpan emas. Duit memang dicipta untuk dibelanjakan, tapi emas dicipta untuk disimpan. Dengan Public Gold, anda boleh mula simpan emas terendah RM100 melalui Economas Gap. Dari situ, anda boleh kumpul gram demi gram sampai capai target emas yang anda nak. Jangan tunggu kewangan jadi barah baru nak bertindak. Kalau nak mula simpan emas, klik link di profil saya sekarang. Saya akan tunjuk 5 langkah mudah buka akaun Public Gold dan bimbing anda untuk simpan emas dengan cara paling selamat.